Selalunya lah kan, kalau nama pun alarm mesti kau nak tengok dia punya function tara mana kan. Okay, nak on kan dia dekat sebelah atas ni, kita tekan. Jadi main light dia akan terbuka dulu. Tekan yang kedua, dia akan makin dim. Yang ketiga lagi dim. Yang keempat, kelip-kelip. Yang kelima, yang ini aku rasa SOS ke ni? Betul, SOS. Yang keenam, floodlight dia. Yang ni jenis cahaya yang buka. Yang ketujuh, kombinasi throw dengan flood dia. Yang ke-8 baru dia mati. Dan lampu jenis macam ni, kalau katalah kau dah guna hidup, kau nak matikan, dia memang nak kena go through the whole cycle. So ada peleceh sikit lah. Ke kalau tekan lama dia boleh mati? Tak ada. Ok, dah mati. Tambahan macam tadi, kalau kita tengok dekat belah atas dia ni, yang ini bukannya signal kepada Bluetooth tau. Ini kepada sensor dia. Jadi artinya bila kita on, dia menyala penuh biru di sebelah. Bila kita on sensor, baru dia menyala kan. So tujuan sensor ni, bila kita lalukan tangan, dia akan mati. Lalu balik, dia akan hidup balik. Lalu lagi dia mati. Lalu lagi dia hidup. Dan sampailah seterusnya macam tu. Lain, nak matikan dia jenuh. Panjang proses dia nak mati. Ok, dah mati dah. Kemudian kalau kita nak anglekan dia, bila dipasang di kepala, boleh dipusik gerak-gerakkan macam ni. Tak sampai 45 darjah. Ni berapa ni? Dalam 40 darjah kot. Dia boleh tilt sampai 40 darjah. Dah aku tengah nak check ada ke tak lampu merah. Ada. Double klik akan keluar lampu merah. Terror lah. Lampu merah kelip-kelip. Habis. Ok, clear. Ok, jom kita tengok komen secara overall.